Okay guys, satu rumah, dua tingkat, Taman Samudra. Sana kedai. Depan main road ni guys. Taman Samudra Manjung Rumah dua tingkat freehold. Okey, jom kita tengok. Pos dah siap mozek. Wiring dah siap 3 phase. Ni ruang tamu dengan ruang makan rumah ni. Cukup besar, cukup selesa. Bawah tangga dah siap dengan wardrobe Antara ruang tamu dengan dapur. Kita ada satu sliding door, siap dengan tinted lagi. Okey, ni ruangan dapur rumah ni. Tengok. Siap dengan kitchen cabinet lagi. Memang cantik, beli tak payah buat apa dah. Masuk terus boleh duduk saja. Dan kita ada satu toilet di tingkat bawah. Dan kita ada satu bilik di tingkat bawah. Okey, kita naik ke tingkat atas pula. Ini ruang tamu di tingkat atas, memang besar. Ruang tamu tingkat atas. Di tingkat atas kita ada 3 bilik. Ini adalah master bedroom lah. Master bedroom rumah ini. Memang besar, memang selesa. Kita ada satu toilet. Dan kita boleh keluar ke balcony. Siap dengan awning, owner dah buat balcony. Kita ada 2 lagi bilik. Ini bilik tidur yang kedua. Dan kita ada satu toilet, dan toilet ini berkongsi dengan bilik yang ketiga. Ini bilik yang ketiga lah. Ini toilet dah. Berkongsi dengan bilik nombor 2. Okey, itu sahaja dari saya untuk rumah freehold di Taman Samudra. Okey, kepada anda yang berminat dengan rumah freehold non bumi lot di Taman Samudra, boleh hubungi saya sementara ianya masih ada lagi. Okey, bye.